semangatkan kemencarian murid di dalam jiwa. Majlis diteruskan lagi dengan penyampaian anugerah ikon bagi sesi 2025. Dengan ini diumumkan anugerah ikon kepimpinan Ezara Syarha binti Shah Effendi. Cahaya mata perempuan yang dilahirkan di Hospital Besar Kuala Lumpur pada tahun 21 Januari 2013 ini adalah anak sulung kepada pasangan Encik Shah Effendi bin Badruddin dan Puan Nur Afida binti Aziz. Mempunyai hobi membaca buku dan bercita-cita menjadi seorang anggota polis. Ezara merupakan ketua pengawas, merangkap ketua murid dan juga merupakan pengerusi kelab STEM. Mendapat anugerah PBD terbaik dalam mata pelajaran terbaik sains di tahun 3, tempat kedua di dalam kelas semasa di tahun 4 dan kehadiran penuh ketika di tahun 5. Ezara juga mendapat 9A dalam peperiksaan UPKK dan memperoleh pangkat Mumtaz dalam peperiksaan UPSRA. Ikon ini juga mendapat pingat gangsa dalam acara sukan 4x200 meter semasa di tahun 5, tempat keempat acara 4x200 meter di tahun 6, finalis acara lompat jauh pada kejohanan sukan, Naib Johan dalam pertandingan bola jaring tautan ukhuwah tahun 6, Naib Johan pertandingan memasak TVET, menyertai kursus kepimpinan peringkat sekolah. Ezara juga telah menunjukkan kepimpinan yang konsisten dan berintegriti tinggi. Beliau memikul tugas dengan penuh tanggungjawab, sentiasa hadir awal bagi memastikan disiplin murid terjaga dan menjadi contoh teladan kepada semua pengawas. Sepanjang memegang jawatan ini, Ezara telah berjaya menjalankan tugas pengawas secara lebih teratur, menguruskan setiap program sekolah dan menjadi pemimpin yang disegani kerana keberanian dan kebijaksanaan dalam membuat keputusan. Prestasi Ezara turut diakui oleh guru-guru disiplin dan rakan pengawas. Syabas dan tahniah kepada Ezara Syahra binti Shah Effendi kerana dinobatkan sebagai ikon kepimpinan tahun 2025. Seterusnya, anugerah ikon akademik Amirah Hanisa binti Muhammad Badrul Nizam. Dilahirkan di Hospital Pusrawi Kuala Lumpur 13 Ogos 2013, merupakan cahaya mata keempat bagi pasangan Datuk Dr. Muhammad Badrul Nizam bin Long Bidin dan Datin Dr. Hasliza binti Abu Hassan. Ikon ini mempunyai disiplin belajar yang tinggi, akhlak yang terpuji dan menunjukkan usaha yang bersungguh-sungguh untuk meningkatkan kefahaman dan pencapaian akademiknya. Sentiasa berbincang dengan guru dan rakan-rakan untuk meningkatkan kefahaman dan sentiasa memberi sepenuh tumpuan semasa guru mengajar. Mendapat tempat kedua di dalam kelas dan anugerah mata pelajaran terbaik matematik dan sains semasa di tahun 3, tempat pertama dan terbaik bahasa Inggeris di tahun 4, tempat pertama dan terbaik bahasa Melayu dan sejarah di tahun 5. Pada tahun ini, ikon ini meraih tempat pertama dalam aliran, tempat pertama di dalam kelas dan menerima hadiah mata pelajaran terbaik dalam mata pelajaran bahasa Inggeris dan pendidikan Islam. Amirah juga ialah seorang pengawas pembimbing rakan sebaya yang sentiasa mudah membantu guru dan rakan-rakan. Ikon ini aktif menyertai pembarisan rumah sukan sejak dari tahun 4 dan menjadi pembawa sepandu untuk perbarisan rumah sukan semasa di tahun 4 dan tahun 5. Mendapat tempat keempat dalam pertandingan tarik tali dalam acara sukan tahun ini, giat menyertai pertandingan bercerita dan bicara buku dari tahun 5 hingga sekarang. Mendapat tempat keempat dalam pertandingan memasak TVET, mewakili sekolah dalam pertandingan bola jaring peringkat MSSD dan mendapat 1 bintang untuk anugerah Nilam. Mempunyai hobi membaca buku dan bermain bola jaring, ikon ini bercita-cita untuk menjadi seorang peguam yang berkaliber. Pihak sekolah dengan ini telah menilai dan memilih Saudari Amirah Hanisa binti Muhammad Abdul Nizam, ikon akademik tahun 2025.
Seterusnya, anugerah ikon co-curriculum Muhammad Khalaf Amsyah bin Muhammad Firdaus. Cahaya mata lelaki yang dilahirkan di Hospital Selayang pada 9 September 2013 adalah anak kepada pasangan Encik Muhammad Firdaus bin Abdul Ghani dan Puan Nurul Hafina binti Abdul Ghani. Ketika berada di tahun 6, ikon ini dipilih menjadi ketua kelas 6 proaktif, ketua rumah sukan bendahara, pengerusi pengangkap, pengerusi kelab badminton dan naib pengerusi kelab seni visual. Ikon ini seorang yang begitu aktif dalam bidang sukan dan permainan sejak dari tahun 1 lagi. Sangat gemar bermain bola sepak dan bercita-cita untuk menjadi pemain bola sepak profesional atau jurutera automotif. Beliau juga suka melukis untuk mengisi masa lapangnya. Penglibatan Khalaf termasuklah dalam bidang sukan bola sepak dan telah merangkul Johan untuk pasukan tim Keramat A dalam pertandingan bola sepak luar musim program pembangunan sukan jejak juara MSSWPKL tahun 2024. Mendapat tempat ketiga plate untuk pasukan Keramat Dragon AV Sport Grand Final Cup 2024-2025 untuk under bawah 11 tahun. Champion KL Season B untuk tim ATWM bawah 12 tahun untuk Liga Super Rimau Bus Malaysia tahun 2025, bergelar juara untuk tim ATWM bawah 12 tahun untuk kejohanan AV Sport Kelang Championship Cup 2025. Dalam sukan olahraga juga, Khalaf telah merangkul Johan acara 4x100 meter dalam kejohanan olahraga tahunan pada tahun 2023, 2024 dan 2025 secara berturut-turut. Khalaf juga Johan bagi acara 4x200 meter pada tahun 2023 dan 2024. Johan bagi acara 100 meter dan 200 meter dan juga Khalaf telah dinobatkan sebagai atlet harapan pada tahun 2025 dan pada tahun ini telah dinobatkan sebagai olahragawan bagi kejohanan olahraga tahunan SK Wang Semaju Zon A10 bagi tahun 2025. Jasa dan sumbangan cemerlang dalam bidang co-curriculum telah melayakkan Muhammad Khalaf Amsyah bin Muhammad Firdaus dipilih sebagai penerima ikon co-curriculum sesi 2025. Seterusnya, anugerah ikon Sahsiah Nurul Khalisah Amani binti Azizan. Dilahirkan di Hospital Kuala Lumpur pada 20 Mei 2013, merupakan cahaya mata pertama bagi pasangan Encik Azizan bin Abu Bakar dan Puan Salbeha binti Yusuf. Ikon yang dilahirkan di Kuala Lumpur ini amat gemar menari dan bercita-cita menjadi seorang guru. Menjawat jawatan penolong ketua pengawas PRS, pengerusi pasukan bola tampar sekolah dan bendahari kelab media. Khalisah ialah murid yang sangat rajin dan sukarela membantu guru. Beliau turut menunjukkan sahsiah terpuji dalam kalangan murid. Murid ini juga merupakan teladan dan contoh yang baik serta mampu memimpin PRS dengan penuh amanah, menunjukkan rasa hormat yang tinggi kepada guru dan orang dewasa lain di sekeliling. Banyak memudahkan urusan guru dan rakan-rakan. Seorang yang aktif dalam kelas dan selalu bertanyakan guru jika ada yang boleh dibantu. Ikon ini merupakan peserta PRS tahap bongsu peringkat daerah Keramat, AJK Merentas Desa MSSWPKL 2023, Duta Sinaran Pagi, peserta taksim, pertandingan tarian sekolah-sekolah Malaysia kategori rampaian tradisional, menyertai pertandingan memasak TVET, penyertaan kategori terbuka bola tampar luar musim, naib juara bola tampar MSSD, tempat ketiga dalam acara 200 meter dan 4x100 meter dan tempat kedua dalam acara 4x200 meter semasa sukan tahunan sekolah, menyertai kursus kepimpinan peringkat sekolah, menyertai persembahan kuaya eksplorasi Merdeka Muzium Negara peringkat kebangsaan, Johan pertandingan Aerodance Hari Kanak-Kanak 2025, Aerodance Majlis Penutupan Olahraga PPD Keramat, persembahan Aerodance Sempena Hari Terbuka PPD Keramat dan persembahan tarian jamuan Hari Raya. Atas sahsiah yang cemerlang, berdisiplin dan bertanggungjawab, wajarlah
Saudari Nurul Khalisha Amani binti Azizan dianugerahkan sebagai ikon Sasiah Terpuji tahun 2025. Seterusnya, anugerah ikon Nilam, Balkis binti Muhammad Fawaz. Dilahirkan di Kuala Lumpur pada 11 April 2013, anak pertama kepada pasangan Encik Muhammad Fawaz bin Zawawi dan Puan Pia Nabilah binti Muhammad Yusof. Ikon ini seorang murid yang bersopan santun, menghormati guru dan sangat disenangi guru serta rakan. Balkis juga sangat tekun ketika belajar dan sangat komited dengan setiap tugasan yang diberikan oleh guru. Balkis merupakan pengawas pusat sumber sejak tahun 2023 dan pada tahun ini telah dilantik sebagai pengawas sekolah. Balkis juga merupakan naib bendahari Kelab Badminton, naib pengerusi Pergerakan Puteri Islam Malaysia dan ahli jawatankuasa bagi Kelab STEM. Balkis juga menerima anugerah terbaik mata pelajaran sains pada tahun 2023, terbaik mata pelajaran matematik dan sains pada tahun 2024, mata pelajaran terbaik sains dan pendidikan Islam tahun 2025. Malah Balkis juga telah mendapat tempat keempat dalam kejohanan memanah peringkat MSSD Kramat dan juga merupakan tokoh Harikat Kanak pada tahun 2025. Selain itu, Balkis juga menerima anugerah pembaca bestari kategori bahasa Inggeris dalam Karnival Pemerkasaan Murid Daerah Kramat. Malah Balkis juga telah menyertai banyak pertandingan seperti pertandingan memanah, pertandingan Sport School and Public Online Test, iSTEM Kerjaya Peringkat Daerah Kramat dan juga Olympia Matematik Competition. Dalam program Nilam, ikon ini telah berjaya mendapat 5 bintang semasa di tahun 6, 4 bintang di tahun 5 dan 3 bintang di tahun 4 dengan jumlah keseluruhan buku yang dibaca sebanyak 2,534 buah buku kesemuanya. Mempunyai hobi membaca dan melancong dan bercita-cita untuk menjadi seorang ahli biologi marin, justru saudari Balkis binti Muhammad Fawaz dinobatkan sebagai ikon Nilam tahun 2025. Sebagai tanda penghargaan, majlis menjemput ibu bapa penerima ikon untuk naik ke atas pentas dan berdiri bersama anak-anak. Dipersilakan. Ayo semua kita berikan tepukan. Dengan ini, majlis menjemput Yang Berusaha Tuan Haji Muhammad Suhaimi dengan diiringi oleh Yang Berusaha Tuan Haji Azman untuk naik ke atas pentas bagi menyampaikan anugerah ikon sesi 2025. Dengan ini dipersilakan Izara Syarha binti Shah Afendi bersama ibu bapa untuk menerima sijil penghargaan dan hadiah untuk anugerah ikon kepimpinan.
Dengan ini, dipersilakan Amirah Nisa binti Muhammad Badrul Nizam bersama ibu bapa untuk menerima sijil penghargaan dan hadiah untuk anugerah ikon akademik. Seterusnya dipersilakan Muhammad Khalaf Hamsyah bin Muhammad Firdaus bersama ibu bapa untuk menerima sijil penghargaan dan hadiah untuk anugerah ikon co-curriculum. Dengan ini, dipersilakan Nurul Khalisha Amani binti Azizan bersama ibu bapa untuk menerima sijil penghargaan dan hadiah untuk anugerah ikon Stasia. Dengan ini dipersilakan Balkis binti Muhammad Fawaz bersama ibu bapa untuk menerima sijil penghargaan dan hadiah untuk anugerah ikon Nilam. Seterusnya, sesi bergambar penerima anugerah ikon dan ibu bapa bersama tetamu jemputan dan barisan pentadbir. Dijemput juga tetamu jemputan untuk bersama-sama naik ke atas pentas. Dipersilakan. Majlis merakamkan ribuan terima kasih kepada Yang Bersaha Tuan Haji Suhaimi atas kesudian menyampaikan anugerah ikon sebentar tadi. Tahniah diucapkan kepada semua penerima anugerah ikon bagi sesi 2025.